Kita jangan on dulu. Kita nak check betul tak kita buat kan. Macam mana kita nak continuity test. Kita nak check betul tak wiring kita buat kan. Sekejap Okay, dekat ni, dekat telemeter ni kita select pada buzzer ni. Buzzer, nanti kita test bunyi. Oh, selesa kan? Dengar tak? Dengar. Jadi ada. Okey, kita jangan on dulu. Kita nak check betul tak kita buat kan. Kita jangan masuk supply dulu kan. Okey, contohlah kita ambil ni sini, kita on sini. Okey, live. Okey, mana betul lah kalau kita tak kat neutral ada bunyi. Silap tu kita pasang. Okay, kita tak sini, yang ni jangan alih. Itu apa yang tu? Ini untuk kita check keterusan dia. Oh, live lah. Kan? Okay, yang ni. Okay, betul. Ini bila kita on. Okay, betul. Ini dia ambil sini kan. Okay, betul. Okay, tak ada bunyi lah. Okay, kita check neutral pula. Okay, betul. Betul. Okay, betul. Lepas ni check kat switch je. Incoming dia mana incoming dia? Yang satu. Okay, betul. Okay, betul. Dah. Okay, WhatsApp api. Okay, sebelum kita on ni, lupa kita off dulu. Okay, tak apa kita on. Okay, cara kita nak check voltage. Okay, kita select pada volt. Volt yang ada yang dua kan? Ada simbol yang macam ombak tu. AC. Rumah dia pakai AC kan? Kita check simbol ni. Kalau yang ni DC, yang kali dulu tu DC. Jadi kita pakai AC. Okey, bacaan dia mesti antara untuk single phase TMB bagi 230 volt. Dia minus 6% plus 10%. Okey, kalau 3 phase 400 volt, bekalan dia TMB bagi minus 6% plus 10%. Cuba cek kira. Kalau 230 minus 6% berapa keluar? 216. Okey. 216.2 hingga 253 volt. Okey, maknanya kalau cek voltage dapat bacaan antara ni normal. Okey, kalau bawah pada ni nama dia voltage drop. Ataupun lebih daripada 253 nama dia over voltage. Yang tu cek kena report pada TMB lah. Biasa macam tu masalah dia apa? Supply daripada TMB. Sama juga yang ni. Cek kira berapa? Rasa 376 ke apa? 376 ke apa? Cuba kira. Hingga 440 volt. Maknanya kalau kurang daripada ni ataupun lebih sama kot tadi. Yang ni voltage drop dan yang ni over voltage. Report je, telefon je TMB 15454. Call dia. Apa tak kena bayar, jangan risau.